Saya nak interview sikit lah tentang macam mana boleh ada bomba dekat dalam ATM dan kenapa perlunya ada bomba. Okey, saya daripada Bomba Tentera Darat Kem Saiz Training Kemas. Kami adalah bomba domestik daripada Bomba Tentera Darat. Ada 8 kesemuanya. Kuala Lumpur, Sungai Buloh, Pahang, Kelantan, Terendak, Gemas di Sabah. Bomba Tentera Darat ni adalah bomba yang ada di dalam kawasan kem. Kita ni adalah menjaga aset-aset Tentera Darat. Dalam masa yang sama kita bekerjasama juga dengan bomba awam. Perbezaan dia lalunya adalah segi pakaian lah. Orang tengok saya kita warna oranye, terangnya apa pakai. Ini adalah pakaian kami yang kami pakai untuk kami duty. Kita mengajar pegawai api ataupun penolong pegawai api macam mana cara nak memadamkan kebakaran dan ditubuhkan tim peki api untuk bertindak lebih awal. Sebelum pihak bomba sampai, tim peki api ataupun pasukan di dalam kem tu dah boleh padamkan api. Sebelum dia nak jadi bomba dalam darat, dia kena masuk dalam Kor Perkhidmatan Diraja. Ni dia. Kor Perkhidmatan Diraja. Dia mesti trip pemandu ataupun asas memandu baru dia layak khusus bomba tentera darat dikemas selama 4 bulan. Saya nak tanyalah, andai kata tentera darat yang lain pergi kursus ke latihan, adakah anggota bomba tentera darat ni akan ikut sekali ataupun tunggu dekat kem saja? Untuk maklumat semua, kami pun latihan kami pun askar tetap askar. Bomba tanggungjawab kami sebagai duty 24 jam, kami kena teruskan juga. Apa yang tentera darat buat, kami pun buat. Mana kami kerja dua dalam satu. Kami adalah tentera, kami adalah bomba. Itulah maksud slogan kata kami KPD, berkhidmat kepada semua.